Adakah luxury watch bernilai sama macam simpan emas? Yes, tapi dia bergantung pada brand dan model apa. Dia bukan semua jam luxury tu ada untung. Ada jam luxury yang you beli, keluar resit, you terus rugi. Jangan kata emas lah. Apa pun tak dapat. Tapi ada juga model dan jam yang you beli, keluar resit, terus you boleh untung flip double. Contoh, emas katakanlah 2 tahun lepas harga dekat 4.0 macam tu lah. Sekarang dah naik 4.8, 49. Naik dalam 20% macam tu lah, 20% lebih kurang. Tapi kalau you spend, katakanlah you beli dulu emas pada harga 40,000, mungkin you akan value dia sekarang dekat 50,000 macam tu, 52,000 macam tu mungkin lah. I'm not sure about the calculation. Tapi katakanlah tahun ni, jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Katakanlah tahun ni you beli Rolex retail dekat harga 40,000, you keluar kedai ataupun keluar resit, tak perlu tunggu 1 tahun, tak perlu tunggu 2 tahun, tak perlu tunggu 3 tahun, you tunggu waktu resit nak keluar je, you dah boleh untung double. Keuntungan 100%, 2 kali ganda. Contoh macam Rolex model GMT, Sport model, Batman, Pepsi, Sprite, macam tu you boleh untung. Tapi bukan semua. Jangan you pergi beli jam-jam yang tak ada harga, tak ada nilai macam tu kan. Lepas tu you expect untuk you flip. Tak boleh. Rolex pun dia ada model-model tersendiri untuk you flipkan duit tu. Contoh, katakanlah Daytona kan. Oh, Daytona paling berbaloi. Daytona you flip paling puas hati. Retail 58k, 58,000. You boleh jual 132,000 bro. Orang beli. Double. 2 kali setengah. Puas hati. So, korang compare lah sendiri. Geng-geng emas, geng-geng Rolex, cuba korang komen dekat bawah. Mana lagi berbaloi? Beli emas tahun ni ke beli Rolex tahun ni? Kalau dua-dua ada peluang untuk belilah. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.